Okey, mak-mak kat luar sana kena ingat kita anggap anak-anak main kat luar rumah tu dah selamat. Sebenarnya ada bahayanya dan anda kena alert benda ni. Gambar yang kami nak lampirkan beberapa bukti awning roboh dan kemungkinan besar boleh himpap anak anda. Jadi kita boleh tengok dekat gambar-gambar yang kita dah bagi, ni antara contoh-contoh awning yang dah roboh. Apa yang menyebabkan awning ni roboh? Ada beberapa faktor, yang antara wall plug yang tak kuat dekat bahagian dinding. Okey, ada bengkel yang wall plug dia tak cari betul-betul keadaan dinding yang betul-betul kuat ataupun struktur utama. Dia main wall plug je. Ada tu bila dah drill, dia tahu drill dah lembut, dah tembus, dia tahu dinding tu rapuh, dia terus pasang wall plug kat situ. Sebenarnya salah. Dia akan efek kepada kekuatan. Awal-awal okey lagi. Kalau angin dah kena dekat situ selama beberapa bulan, wall plug tu bergoyang dan kemungkinan besar wall plug tu tak kuat dan tiba-tiba boleh roboh. Itu antara satu sebab kenapa awning boleh roboh. Dan bila struktur tak okey, pemasangan tak okey, jadi bila berlaku hujan ataupun angin yang sangat kuat, itu lagi berbahaya. Kalau tak kena orang tak apa. Kalau kena orang, benda ni sangat-sangat berbahaya kepada kita. Melibatkan keselamatan. Mungkin boleh menyebabkan anak tu berlaku kecacatan, berlaku aksiden yang sangat besar dan kemungkinan boleh membawa maut. Kalau tak kena orang pun mungkin kena kereta yang kita parking di bawah awning. Jadi kemungkinan besar dekat situ kita kena keluarkan kos untuk kerja-kerja repair. Jadi berjaga-jaga dalam pembuatan awning. Untuk memasang awning, anda sepatutnya mencari company yang betul-betul berpengalaman, kalau boleh lebih daripada 10 tahun, lebih selamat. Sekiranya anda ingin menempah awning dengan company yang ada pengalaman yang sangat-sangat banyak, anda boleh tempah dengan kami, Iron Guard. Anda boleh klik link kat bio. Explosions. Iron Guard